Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang turut berjuang. Ini adalah perjuangan rakyat, perjuangan bersama kita, dan saya juga dengar beberapa pihak juga turut ditahan bersama dan hanya dirilis selepas 2:30 atau 3:30 pagi ya. Okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda di atas pengorbanan tuan-tuan dan sebagainya, dan juga saya dengar ada beberapa pihak yang turut diheret dan sebagainya. Saya sedihlah. Kita apabila kita nak berjuang, kita nak menegakkan undang-undang, kita nak menegakkan kedaulatan undang-undang, dan ada pihak yang lakukan sedemikian kepada mereka. Namun alhamdulillah saya tidak dapat layanan begitu. Mereka layan dengan cukup elok dan sebagainya sepanjang saya berada di sini, and it is very good. Cuma dalam masa terdekat ini saya perlu berbincang dengan pihak peguam dan juga dengan rakan-rakan gerakan anti rumah hutan haram, dan dalam masa terdekat insya-Allah kami akan buat satu PC dan juga apa tindakan-tindakan lanjut kami insya-Allah. Walau apa pun tuan-tuan, tangkapan ini membuktikan reformati. Saya tidak sangka dalam kepimpinan ini sebenarnya kita perlu ingat kepimpinan ini adalah kepimpinan jalanan. Kepimpinan ini dikendalikan oleh bapa reformasi negara, dan saya tak sangka di dalam kepimpinan ini boleh jadi begini insya-Allah. So saya harap apa yang baik itu mereka buat, apa yang tak baik itu mereka dapat perbaiki insya-Allah. Mungkin di masa-masa lain kalau ada perhimpunan, tak payahlah halang. Kami bukannya nak pergi cari pasai dan sebagainya. Kita hanya nak sampaikan apa hasrat rakyat tanpa sentuh mana-mana kaum maupun agama insya-Allah. Alright, sekian, terima kasih. Teruskan berjuang, garah on. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pengalaman saya bersama dengan Zamri Vinod lah, tapi lain sel. Kami berada lain sel. Alhamdulillah, berseorangan satu-satu. Layanan polis semua baik lah. Makanan semua cukup, walaupun makanannya standard lah kan, makanan lokal. Lepas tu kami di soal siasat ada satu sesi lah di soal siasat. Sebenarnya saya rasa tak perlu pun jadi 2 hari. Soal siasat sekali je kan, sepatutnya sehari je. Mungkin boleh guna 105 apa nama dia tu Section 105 ni pencegahan jenayah. Jadi mungkin polis boleh guna 105 tapi menggunakan Akta Sultan lah. Jadi saya tak nampak apa dia punya orang panggil keberkesanan daripada situ lah. Sebab keterangan yang kita bagi tu, kita bagi kerjasama yang baik kan. Daripada masjid dan tempat saya kena tahan pun kami beri kerjasama, tak ada bergelut ataupun apa-apa kan. Jadi sebenarnya tak perlu untuk pergi kepada 2 hari tahanan lah. Itu pandangan saya lah kan. Jadi sekarang dah tak siapa di dalam? Dalam tak ada siapa lagi dah? Semua dah keluar kan? 2 orang je. 2 orang. Saya dapat tahu belah sana tak kena tahan macam ni kan. Jadi sebenarnya kita dalam perjuangan biasalah kan. Mungkin ada hikmahnya lah. Ada maklumat pasal dengkil ni isu ni? Oh, dengkil. Dengkil susah nak cerita tu. Dengkil kita kami tim Tanah Melaya sebenarnya memang nak bantu pada permulaannya. Jadi tuan tanah mungkin ambil pendekatan yang lebih berhati-hati lah saya rasa. Walaupun dia sebagai pemilik tanah, dia ada hak atas tanah dia, binaan haram atau apa-apa yang berlaku atas tanah dia boleh selesaikan dengan sendiri. Tapi mungkin pemilik tanah lebih memilih untuk mencari jalan yang mudah untuk dia. Mungkin pasal pihak berkuasa dah ambil tindakan ke atas pengurusi Itu kuil. saya baru tahu tu. Dia pengawal keselamatan kan. Betul. Jadi hasil pendapatan ni mungkin daripada kutipan kuil. Jadi aktiviti puja tu tak ada hari ni? Semalam kemarin semalam. Semalam tak ada. Kita tak pergi. Jadi itu yang sepatutnya penceroboh kena dakwa. Ya. Jadi bila penceroboh tu tak ada dekat site, maka kita boleh buat perubahan. Itu yang sebenarnya sepatutnya berlaku. Ini kalau kita biarkan penceroboh tu ada dekat tempat pencerobohan tu, maka orang yang tuan tanah nak ambil balik tanah dia akan jadi masalah. Akan jadi krisis, orang panggil pertelingkahan kaum dan sebagainya. Itu kita tak nak. Kita alihkan dulu orang tu. Apa kita boleh buat kerja-kerja kita. Baguslah. Amin. Rasa ni tak
Rasa apa? Penat ke atau sedih ke atau ada apa? penatnya. Cuba cerita sikit perasaan selepas keluar ni. Dia lah dalam lock-up kan, tidur je banyak. Kan saya dapatlah, saya ada apa, amalan-amalan saya habiskan amalan-amalan saya, baca Quran kan, zikir. Jadi itulah dia saya punya hiburan saya dalam tu. Kan saya lain lock-up, saya lain Seorang-seorang? sel seorang-seorang. Jadi tak dapat nak berbual dengan siapa-siapa pun. Jadi berbual dengan diri sendirilah, berbual dengan Allah. Doa pada Allah, minta dengan Allah, itu je lah. Sembahyang 2 rakaat, solat hajat, solat taubat, solat tahajud. Itulah perasaan solat dalam lock-up ni sebenarnya. Yelah saya first time, orang lain dah berapa kali dah kan. Ini orang cakap apa, solat yang paling rasa khusyuk lah kan, sebab tak ada orang kacau. Betul. Itu alhamdulillah, itu je. Okey. Saya kesal kerana ada juga saya dapat berita. Kami semua alhamdulillah dilayan dengan baik, alhamdulillah very good. Tetapi saya dengar di tempat di hadapan Sogor ada beberapa orang yang diperlakukan dengan kasar dan dikasari. Saya I didn't expect perkara ini berlaku ketika mana bapa reformasi menjadi PM Malaysia. Oleh itu saya ingin sampaikan reformati. Apapun, selamat berjuang, sama-sama berjuang. Alright, Wanakkam Malaysia.